Wow. Hey, Mon. Jaga-jaga, Mon. Ini saya datang, Mon. Saya suka menyebut Mon, Mon. Ini saya, Sheikh. Awak tahu orang yang selalu saja menyebut dalam urusan orang lain? Ya, cantik. Terima kasih, Tony. Bukan awaklah Jakti Cipesan, cermin. Cermin mata Technivision saya, cermin mata yang awak pakai adalah peranti latihan yang bagus. Saya boleh. Muat naik mana-mana pemain, mana-mana pasukan dalam medan pandangan awak. Saya juga ada pengurus, penyokong, segala jenis benda. Saya tak tahulah, Tony. Benda ni buatkan saya rasa macam hilang akal. Oh, baik. Tunggu. Nah, ini dia. Elok tak? Hai, Tony. Boleh saya cuba cermin mata wayang tu? John J. Johnson Jr. Awak sepatutnya selesaikan masalah kutu perosak tu. Awak tak perlu risau nak tentang skang tu, Tony. Saya dah pun uruskannya. Si busuk tu akhirnya dah pergi ke? Ha? Awak takkan jumpa skang tu lagi. Pulangkan balik cermin mata tu sekarang juga. Technivision bukan barang mainan. Ia sepatutnya digunakan untuk latihan. Atau mensabotaj. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku super striker. Super Strikers! Ucapkan hello kepada bintang terbesar di Hollywood. Tak betul ni. Mesti saya setinggi 20 kaki. El Matador, awak jaringkan 10 gol dalam 4 perlawanan. Apa sebenarnya rahsia persembahan hebat awak? Ya, Lina. Bila saya kelihatan terbaik, saya main yang terbaik. Gigi yang berkilauan, Kepala gergasi rambut yang sempurna, menurut nafsu yang keterlaluan. dan sentuhan penyudahnya. Cermin mata tersendiri yang direka bentuk khusus dan sangat mahal. Aduh! Tak ada siapa boleh sentuh cermin mata ni. Ia hak cipta yang terpelihara. Kalau saya cuba membuat sepasang lagi, saya terpaksa menyaman diri saya sendiri. Cepat sikit, El Matador. Jurulatih menunggu tu. Kesempurnaan tak boleh tergesa-gesa. Dia mandi lebih lama dalam sehari dari saya mandi sebulan. Tapi ia menjadi majalah Celebrity Stalker kata El Matador ialah pemain terhangat dalam Super League sekarang ni. Apa? Mereka beri percuma dalam kapal terbang. Tak, mereka tak beri. Kita dapat sini dalam Jack Striker. El Matador ialah pemain terbaik. Dialah orangnya yang peminat saya. El Rekaan semula saya menjadi ini replika yang sempurna. Dah tentulah dengan sedikit magis Technivision. Saya nampak hebat. Akan carikan lebih banyak gol hari ini. Ew, ada skar. Saya nak keluar dari sini. Bau skak. Busuknya. Kalau saya dapat awak nanti, saya akan... busuk. Cermin mata saya rasa macam pelik.
Awak semua ada usik ke? Tak ada siapa sentuh cermin mata awak. Tak nak kena saman nanti. Sudah tu. Mari kita teruskan kerja kita. Mula-mula sekali, kita pertengahkan Hello? pertahanan pihak lawan. Tony! Pertahanan ketat di kawasan gol. Tak adil. Pertahanan berperi. Tony boleh benarkan Super Strikers gunakan cermin mata wayang tu. Kalau saya tak boleh guna cermin mata wayang tu, mungkin saya boleh buat wayang pula. Masa persembahan! Technically memang sangat bagus dalam serangan. Menyerbu pihak lawan dengan bilangan yang banyak. Tapi mengasah semua pemainnya ke depan membuat pertahanan terdedah. Dan kita ada orang yang sesuai untuk menghukumnya. Betul tak, El Matador? El Matador! Sumpah, ada rasa tak kena dengan cermin mata saya ni. Ayo kita lakukan kawan-kawan. Kita mesti bersedia untuk technically. Ya, tak ada siapa tahu apa yang si Tony Vern tu nak buat lagi. Hari pertama, baunya terlalulah busuk. Saya terpaksa sumbat stoken El Matador dalam hidung saya untuk menghalang bau busuknya. Itu tak menjadi. Saya dapat. Awak tak dapat. Oh. Apa saya patut buat untuk babak pertama saya? El Matador, boleh saya ambil gambar tak? Awak bekerja dengan siapa? Saya cuma muncul dalam majalah kelas A je. Ponytail Magazine? Oh, dah tentu. Cuma pastikan awak ambil gambar yang... Dan cut! Babak yang John hebat! J. Johnson Jr. Apa yang awak buat di dalam makmal saya ni? Oh, tak ada apa, Tony. Ew! Bau apa tu? Saya tak mau bercakap tentangnya. El Matador, tak siapa kawan saya tadi? Maaf, Shakes. Saya memang nak hantar, tapi wartawan tu nak gambar untuk kulit Ponytail Magazine. Wartawan mana pula kawan? Orang tu, dia di sana tak... Mesti dia dapat apa yang diperlukan. Saya ni memang sangat fotogenik. Apa-apa pun, latihan yang bagus. Saya nak pergi mandi dulu. Awak semua nampak tak wartawan tu? Menurut kata majalah Pointless Gossip, El Matador sedang menunjukkan tanda-tanda kejatuhan seorang selebriti. Saya belikan untuk kawan saya, okey? Ya ke? Apa nama dia? Tak apalah tu. Katanya kan, tanda-tanda jelas keruntuhan mental sepenuhnya adalah paranoia. Dia yakin sangat ada orang sentuh cermin matanya. Halusinasi? Macam wartawan tak nampak dari Ponytail Magazine. Apa lagi yang kita patut perhatikan, Mon? Desakan untuk merosakkan bilik hotel. Macam mana dengan bilik loker? Apa? Maafkan saya, Encik El Matador, tapi ini untuk kebaikan awak sendiri. Apa dia? Ini campur tangan selebriti. Tangkap dia! Berapa banyak kali saya nak bagi tahu pada awak semua. Ada penceroboh misteri yang dah sentuh cermin mata saya. Saya kuruskan menyepahkan bilik lokal kita dan wartawan nak ambil gambar saya masa berlatih. Penafian ialah tanda jelas kejatuhan selebriti. Awak semua cemburu sebab mereka pilih saya untuk kulit Ponytail Magazine. Saya dah cari. Memang tak ada pun Ponytail Magazine. Betul kawan, Ponytail dah tak ada lagi sejak tahun 80-an. Beraninya awak. Shakes, awak percayakan saya kan? Saya... Baik, saya nak pergi melepak dengan orang yang tahu macam mana jadi bintang super besar. Yelah, kami dah faham. Bagus sangatlah tu. Biar saya cakap dengan dia. Cepatlah, nanti tak dapat kejar, Sheikh. Tak boleh melainkan awak tahu bintang super besar tu melepak dengan siapa. Tapi kita di Hollywood. Boleh jadi dengan siapa saja. Jangan risau, cuma ada seorang saja bintang super besar yang El Matador dengar cakap. Oh, El Matador. Memang sukar bila orang salah faham. Kaya, kacak yang teramat, bintang bola sepak. Saya faham perasaan awak tu. John J. Johnson Jr.? Tony tak pernah percaya untuk buat apa saja. Tapi dia tak ada di sini. Tapi saya masih percayakan diri. Tak kira apa yang orang lain kata. Awak memang biasa pakai macam tu ke?
80-an dah kembali. Kain spandex memang sangat berfashion. Awak patut bagi tahu tu pada Not Shaw. Ponytail saya memang betul ada. Apa pun tahniah sebab awak dapat jadi model kulit ponytail magazine. Terima kasih. Hei, macam mana awak tahu tentang hal tu? Berita cepat sampai di Hollywood ni. Baiklah, ini ialah peluang besar saya. Apa yang wayang bagus perlukan? Drama. El Matador, apa yang tak kena ni? Rakan pasukan saya. Ingat saya dah tak betul. Hei, awak ada dengar tak muzik tu? Drama, siap. Apa lagi? Aksi. Ninja? Apa kita nak buat ni John J. Johnson Jr.? Apa yang awak mahu? Kami cemburu dengan rambut ekor kuda awak. Serahkan kepada kami atau hadapilah akibatnya. Nak rambut ekor kuda saya? Datang ambil sendiri. Jadi, begitulah. Saudara, kita kawan. Kawan tak sepatutnya bergaduh. Kan, kawan? Basi. El Matador, kami semua cuma bimbangkan awak. Balik sini. Bunyi mak-mak pula. El Matador, berada dalam pasukan mestilah ada kepercayaan. Apa yang saya nak cakap ialah saya tak fikir awak... Tak betul. Shakes, tolong! El Matador? Ini belum tamat lagi, El Matador. Ekor kuda awak akan jadi milik kami. Shakes, ninja-ninja jahat tu nak akan rambut ekor kuda saya. El Matador, saya rasa elok awak tengok ni. Alamak! Betul kata Klaus, saya memang mengalami kejatuhan selebriti. Perlawanan tu menentang teknik kali. Ianya esok. Oh, Shakes, apa saya nak buat ni? Mungkin awak kena direhatkan? Awak tak akan beritahu jurulatih kan, Shakes? Kawan, kita ada peluang untuk kalahkan teknik kali di tempat mereka sendiri. Jangan macam tu. Saya kan kawan mesra, sangat boleh diharapkan. Rakan pencari kod awak. Saya takkan apa-apa. Hari perlawanan di The Hub. Dan nampaknya technically mengekalkan formasi menyerang mereka. Dengan El Matador dalam prestasi yang hebat, mereka akan dikoyak-koyakkan. Jadi Sheikh kawan, apa dah jadi pada Lord of the Showering tu? Ya, dia nampak macam yang kita nampak. Dia dalam akal yang betul untuk main ke? Dia... Hei kawan-kawan, apa yang awak bualkan ni? Ya, macam yang saya cakap, dia memang tak apa-apa. Hari kedua, bau busuk masih tak hilang lagi. Tapi saya mesti terus kekal fokus pada misi saya. Baiklah El Matador, masa persembahan. Dan mereka bermula. Sheikh yang licik! Dan sangat-sangat berkesan. El Matador mendapat peluang awal di sini. Dia lepas bebas. Awak semua datang dari mana? Dari mimpi paling ngeri awak. Shakes, nak ambil balik! Daripada menjaring, El Matador menghantar pada orang yang dikawal. Ia menjadi... Saya memang genius. Wow! Ya! Teruk menjadi awak! El Matador! Tak ada siapa yang kawal saya tadi. Saya tahu! Oh! Ini masalah kepada Super Strikers. Sentuhan yang menakjubkan dari pasukan teknikali. Technically berjaya dalam percubaan pertama sementara El Matador gagal di sepanjang separuh masa. Kawan, awak tak tangani tekanan. Saya kena bagi tahu jurulatih. Apa sajalah, Shakes. Macam yang John J. Johnson kata, saya mesti percaya pada diri sendiri tak kira apa orang lain kata. Tunggu, bila yang awak jumpa dia? Malam tadi, sebelum serangan dari ninja tu. Dia sebenarnya tak wujud, betul kan?
Tapi kalau El Matador tak bohong tentang skam, jadi... John, siapa jadi gambar kulit ponytail magazine? Oh, dah jelas sekali El Matador. Saya tak pernah dengar pun Ponytail Magazine. Saya kena pergi. Bye. Alamak, 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 alamak. Syekh dah tahu tentang televisyen. Kena betulkan ni. Hei, saya ingat ke cermin mata tu cuma untuk masa berlatih saja. Tony, Kenapa Tony nak kita jumpa dia di sini? Tony! Ya, jauh lebih baik. Apa yang awak dah buat? Bukannya saya, skam tu Saya yang... cakap pasal cermin mata El Matador. Saya ingat awak perlukan sikit bantuan dengan, awak tahu, menang. Oh, berhenti mengeluh. Awak dah ada gol. Tapi saya nak gol yang adil dan sama. Dengar sini. Kalau nak tahu El Matador akan direhatkan sekarang ini. Bertenang, pertahankan gol dan awak akan menang. Ada soalan? Ya, apa bau busuk ni? Oh. Saya rasa dah jelas seorang dari kita ada masalah yang serius. Ya, baiklah. Saya mengaku. Saya dah ketagih dengan majalah-majalah gosip. Saya perlu bantuan. Awak sedang bercakap tentang El Matador, betul tak? Kawan-kawan, saya baru nampak seekor skam. Bagus untuk awak, kawan. Awak tak faham ke? Maknanya El Matador tak bohong tentang sepakan bilik loka. Dan bukan itu saja. Dan John J. Johnson Jr. tahu tentang Ponytail Magazine. Mana dia tahu tentang majalah yang palsu? Sebab dialah yang ada-adakan. Jadi apa yang sedang berlaku? Wow, perlahan-lahan sikit saudara. Allah! Baiklah, terus bertenang, John J. Johnson Jr. Kena dapatkan El Matador sebelum Sheikh dapat. Wah, hai El Matador. Dengar ni kawan, saya tak rasa sihat sangat. Jadi bila balik ke bilik persalinan nanti, saya mungkin agak tak betul sikit. Awak tahu peraturannya, Sheikh? Saya nak panggil pegu. Jadi awak jangan pedulikan apa yang saya cakap. Kami perlukan awak untuk separuh masa kedua. Baiklah, dia dah hilang. Tony Vern tukar cermin mata awak untuk satu Google Projeksi VR. Jadi, saya masih waras? Boleh main tak tanpa cermin mata awak? Tak boleh, jurulatih. Jadi saya terpaksa keluarkan awak. Tony Vern sabotaj permainan saya. Buat awak semua fikir saya tak betul. Dan yang paling teruk sekali, sentuh cermin mata saya. Awak mesti benarkan saya kembali pada dia. Kedua pasukan keluar untuk separuh masa kedua dan yang pertama keluar ialah El Matador. Saya terkejut melihatnya di padang selepas persembahan separuh masa yang buruk. Dia tak keluarkannya? Oh, baiklah. El Matador, awak akan tahu apa yang benda ni boleh buat pada awak. El Matador sedang menyerang. Bolehkah dia mencari kehebatannya sekarang? Saya akan terkejut kalau dia boleh cari bola kalau itu caranya bermain. Oh, awak dapat melepasi 2 pemain. Ini 10 lagi. Apa yang dia nak buat awak semua? Dia akan menghantar pada diri dia semula. Technivision bertujuan untuk buatkannya jadi teruk. Bukan lebih baik? Macam mana dengan kesan khas ini untuk menghidupkan sedikit suasana? Tak ada siapa boleh sentuh cermin mata saya.
bawa kultur sebenar. Sebab saya bukannya peminat Tegar Ponytail Magazine. Dah boleh lah tu. Hantar balik pada saya. Makan ni, Fido. Menakjubkan. Sungguh tak disangka. Dihentikan! Persembahan yang hebat. Benar. Gerakan El Matador hari ini akan terus ke real Sorobaya. Kenapalah hari ini boleh jadi semakin teruk? Ya, itu memang boleh. Kawan, itu gol yang paling tak masuk akal saya pernah tengok. Ya, jauh lebih baik daripada hilang akal. Maaf, kami tak percayakan awak. Tak apalah. Ini semua salah Tony. Kita nak ajar sejahat tu ke tidak? Majalah remaja Spiteful ada artikel 10 cara terbaik untuk kembali ke BFF. Jangan risau kawan-kawan. Saya dah tahu macam mana nak ajar si Tony tu. Dapatkan teknik glass reality teknologi tinggi bertingkat di sini. Sekurangnya saya boleh dapatkan balik duit saya dengan benda ni. Ketua, saya dah jumpa orang yang berminat dengan cermin mata wayang awak tu. Selamat datang. Dengan siapa saya sedang membuat urusan sekarang ini? Peguam El Matador. Kami datang untuk berbincang tentang pelanggaran hak cipta. Bau busuk apa ni? Saya tak mahu bercakap tentangnya.